Okey, kita jangan ambil mudah bagi pesakit yang mengadu sakit bahagian pundi kencing. Nak kencing tak boleh. Kencing tersekat-sekat. Jangan ambil mudah. Tak kira pesakit tu biasanya berumur, mempunyai masalah kelenjar prostat, ataupun pesakit yang terlantar, pesakit yang sama ada dia separa sedar ataupun betul-betul sedar, pesakit yang terbaring, mungkin disebabkan oleh kepatahan dan sebagainya. Jangan ambil mudah kalau mereka kata mereka tak boleh kencing, sakit pada pundi kencing. Dapatkan segera orang yang boleh mengeluarkan cecair air kencing daripada pundi kencing tersebut. Kita panggil urinary retention. Masalah ini tak boleh dibiarkan lama. Bayangkanlah kalau anda tak kencing lama-lama, sakit. Akhirnya garam pada air kencing tu akan berkumpul, boleh jadi batu karang. Lepas tu orang kata jangan tahan kencing. Jangan tahan kencing. Sebab tu kami di Bakti Mulia boleh call saja, kita akan datang bila-bila masa. Tapi dengan cas tertentu lah, sebab kita dikira on call kan. Jadi dapatkan rawatan segera. Jangan ambil mudah benda-benda macam ni.